Matematik tahun 3, muka surat 87. Celik wang. Tandakan right bagi jawapan yang sesuai. Soalan A, keperluan. Keperluan ni adalah perkara yang kita perlukan untuk kehidupan. Rumah, kita perlu tak? Rumah kita perlu sebab kita perlu berlindung dari hujan dan panas. Dan kita juga perlu untuk ada tempat perlindungan untuk kita nak tidur. Jadi perlu kita writekan dekat sini. Ya, kalau yang ni makanan, nasi, perlu tak? Kita perlu sebab kita perlukan tenaga untuk hidup. Kalau ni tablet ataupun komputer. Tablet kita tidak perlukan, okey, bukan keperluan. Ianya hanyalah keseronokan, tak perlu. Kalau pakaian, baju dan seluar, keperluan. Betul tak? Soalan B, kehendak. Kehendak ni benda yang kita nakkan. Okey, sebagai contoh, televisyen kita nakkan. Kalau roti ni adalah makanan, ini ada keperluan. Tapi soalan B ni kehendak. Televisyen kehendak. Buku cerita juga kehendak. Kereta juga kehendak. Okey, sebab kita nak pergi mana-mana kita pakai kereta. Kehendak. Buku cerita kita beli, betul tak? Untuk keseronokan. Televisyen untuk kita tonton cerita ataupun anime, betul tak? Soalan C, derma kepada. So kalau kita nak derma, mestilah kita kena derma kepada orang yang dalam kesusahan, iaitu masa banjir, keluarga miskin, anak yatim. Okey, kita derma kepada orang yang dalam kesusahan. Soalan D, menyimpan dan melabur wang untuk kita nak membeli kamus bergambar. Okey, lepas tu melanjutkan pelajaran. Jika pelajar dah semakin dewasa, pelajar akan masuk ke universiti, betul tak? Jadi menyimpan dan melabur wang untuk melanjutkan pelajaran, membeli kamus bergambar. Kalau bermain di cafe cyber ni tak patut. Okey, yang ni adalah yang terbaik. Soalan E, simpanan. Di mana pelajar simpan duit mestilah di bank dan di tabung. Tabung duit pelajar. Okey, kalau di kotak boleh juga, tapi tak selamat lah kalau di kotak, betul tak? Kalau di tabung kita boleh simpan duit banyak-banyak. Kalau di bank juga kita boleh simpan duit banyak-banyak di bank. Jadi ini adalah jawapannya.